Tapi sekarang rumah dah tak cukup dah. Jadi macam mana kita nak buat ni? Jadi aku buat projek perumahan, engkau pun kena buat projek perumahan juga. Tak kisahlah mana-mana negeri. Jadi setiap negeri kena ada projek-projek perumahan dia masing-masing. Sebab kesian rakyat-rakyat ni masih tak ada lagi. Orang kata masih ada lagi rakyat-rakyat yang tidak memiliki rumah. Start dari sinilah. Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya lagi, Sir Hisrozi. Let Hisrozi teach you history. Jadi untuk video kali ini, kita berada pada bab yang keempat tingkatan 5, iaitu sistem persekutuan. Okey, jadi ini adalah bahagian yang kedua daripada sambungan video yang pertama, iaitu kita akan belajar tentang subtopik 4.3, kerjasama kerajaan. Kalau video sebelum ini kita dah belajar bagaimanakah pembangunan sosioekonomi negara. Ada pembangunan tanah, ada pembangunan wilayah dan pembangunan koridor wilayah. Kita akan pergi hari ini bagaimana pula kerjasama yang dilakukan oleh kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan untuk melaksanakan pembangunan perumahan kepada rakyat Malaysia. Jadi siapa yang boleh check out lagi video saya yang bahagian yang sebelum ini, boleh check out dekat channel YouTube saya. Alright, dan siapa yang baru bersama dengan Sir Hisrozi, baru saja menemui channel Sir Hisrozi, jangan lupa untuk tekan button subscribe channel YouTube Cikgu Rozi atau Sir Hisrozi dan share dengan kawan-kawan kamu. Ajak kawan-kawan kamu subscribe, insyaAllah dapat membantu kamu untuk kamu punya SPM. Jom kita pergi kepada topik yang kita nak belajar pada hari ini, okey? Jadi masih ingat lagi tentang kerjasama antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Dan sekarang kita akan tengok dalam bidang perumahan. Jadi bila kita bercakap tentang bidang perumahan, perumahan adalah di bawah tanggungjawab bersama ataupun kita panggil sebagai senarai bersama. So bila saya cakap tentang senarai bersama, maksudnya kerajaan negeri boleh bina rumah, kerajaan persekutuan pun boleh bina rumah. Kerajaan negeri dia ada projek perumahan dia sendiri, kerajaan persekutuan pun dia ada projek perumahan dia sendiri. Itu yang datangnya kerjasama, yang mana demi rakyat kedua-duanya kena bina rumah untuk rakyat. Okey. Jadi apakah projek-projek perumahan yang pernah dilakukan, yang pernah dibangunkan oleh kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri sepanjang sejarah kita. Alright, daripada tahun 1957 sampailah ke hari ini. Okey, ada 3 peringkat projek perumahan yang pernah kita jalankan di negara kita. Yang pertama, kita ada projek perumahan awal merdeka yang berlangsung pada tahun 1957 sampailah tahun 1970. Kita ada projek yang kedua pula, iaitu kita ada projek perumahan mengatasi kemiskinan, dan akhir sekali yang terakhir kita ada projek perumahan mampu milik. Jadi apa perbezaan antara 3 peringkat ini, Sir? Perbezaannya adalah segi target perumahan itu dibuat. Contoh, pada awal merdeka, targetnya adalah untuk membina seberapa banyak rumah. Alright, sebab pada waktu itu kita baru je merdeka. Jadi perumahan tak banyak lagi, terutama dekat kawasan-kawasan bandar. Jadi disebabkan kita dah merdeka, kerajaan bertanggungjawab untuk membina rumah untuk rakyat. Alright, dan peringkat yang kedua pula adalah lebih kepada golongan berpendapatan rendah ataupun kita panggil sebagai B40. Yang mana kita nak bina rumah untuk golongan-golongan berpendapatan rendah. Dan projek yang ketiga atau peringkat yang ketiga adalah kita nak bina rumah kepada golongan-golongan pertengahan ataupun kita panggil M40. Alright. Jadi kita tengok yang pertama dahulu, iaitu projek pada awal merdeka. Jadi ingat, kembali kepada ayat awal-awal yang saya katakan tadi, kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan dua-dua boleh bina rumah. Namun begitu, pada awal kemerdekaan, alright, hanya kerajaan persekutuan saja yang membina rumah. Pada peringkat awal, kerajaan persekutuan saja yang bina rumah. Jadi apa yang kerajaan persekutuan buat? Pada the first step yang kerajaan persekutuan buat adalah kerajaan tubuhkan Kementerian Perumahan. Jadi Kementerian Perumahan inilah yang bertanggungjawab untuk menguruskan, orang kata, pembinaan perumahan di sekitar negara. Okey? Di seluruh negara lah. Dan apa tanggungjawab kerajaan negeri pada waktu itu? Kerajaan negeri hanya sediakan tanah saja. Itu saja, tak perlu buat projek lagi. Hanya sediakan tanah saja. Sebab ingat, setiap projek perumahan yang nak dibangunkan di mana-mana kerajaan negeri perlu minta kebenaran kerajaan negeri.
Kenapa? Sebab ingat, tanah di bawah kerajaan negeri. Kerajaan Persekutuan tak boleh bina perumahan tanpa kebenaran kerajaan negeri. Pergi cek balik senarai negeri, yang mana tanah adalah di bawah senarai negeri. Jadi, apa-apa projek perumahan yang kerajaan Persekutuan nak bina, dia mestilah di atas tanah kerajaan negeri. Jadi, kerajaan negeri kena buat apa? Kalau kerajaan Persekutuan nak membina rumah di tanah-tanah kerajaan negeri, kerajaan negeri kena sediakan tanah, dan tanah itu perlu dijual dengan harga yang murah kepada kerajaan Persekutuan. Sebab kalau dijual harga yang mahal, nanti kerajaan nak bina rumah untuk rakyat. Kalau rumah tu mahal macam mana? Jadi tanah-tanah itu perlu dijual dengan harga yang murah supaya projek perumahan itu adalah projek perumahan yang mampu untuk rakyat-rakyat beli. Okey, untuk rakyat-rakyat miliki. Okey. So itu adalah projek awal merdeka. Kerajaan Persekutuan buat Kementerian Perumahan, bina rumah, kerajaan negeri hanya sediakan tanah saja. Alright, itulah yang berlangsung dari tahun 1957 sampailah tahun 1970. Pada tahun 1970 lebih kurang nak dekat 20 tahun lebih kurang 10 tahun selepas itu. Is it 10? Yes, lebih kurang beberapa tahun selepas itu masih banyak lagi masalah perumahan, dan pada waktu ini muncullah golongan-golongan miskin. Kenapa muncul golongan miskin? Sebab kat kawasan bandar ni adalah kawasan yang pesat. Makin lama orang makin pindah ke kawasan bandar. Jadi bila orang-orang makin pindah ke kawasan bandar daripada kampung, jadi jumlah orang kata penduduk di kawasan bandar tu menjadi crowded. Jadi sesak dan muncullah golongan-golongan miskin dekat sini. Dan pada waktu itu, apa yang kerajaan buat? Kerajaan bina lebih banyak rumah. Namun begitu, pada waktu inilah kerajaan Persekutuan memerlukan bantuan daripada kerajaan negeri. Yang mana kerajaan Persekutuan cakap, okey, kerajaan negeri, aku tak boleh lah nak bina rumah seorang ni. Kalau dulu boleh lah, sebab pada waktu itu kita tak banyak sangat bina rumah nak kena bina. Kau sediakan tanah, aku bina rumah. Tapi sekarang rumah dah tak cukup dah. Jadi macam mana kita nak buat ni? Jadi aku buat projek perumahan, engkau pun kena buat projek perumahan juga. Tak kisahlah mana-mana negeri. Jadi setiap negeri kena ada projek-projek perumahan dia masing-masing. Sebab kesian rakyat-rakyat ni masih tak ada lagi. Orang kata masih ada lagi rakyat-rakyat yang tidak memiliki rumah. Start dari sinilah kerajaan negeri pun disarankan ataupun digalakkan ataupun diarahkan untuk mewujudkan program projek perumahan mereka sendiri. Yang mana pada waktu ini fokus kita untuk membina rumah rakyat berpendapatan rendah, B40. Alright, B40 tu maksudnya di bawah atau yang berpendapatan rendah lah. Okey. Yang mana kedua-dua kerajaan akan membina rumah. Tujuan untuk apa? Ada dua. Yang pertama untuk mengatasi masalah kekurangan rumah. Alright, yang mana pada waktu ini memang masih banyak lagi masalah tidak cukup rumah, rakyat tak ada rumah dan sebagainya, dan masih ada lagi rakyat yang hidup gelandangan dan sebagainya. Kita tak nak. Kita nak rakyat-rakyat ni ada kemampuan untuk membeli rumah. Dan of course untuk menghapuskan kemiskinan. Step dari situlah adanya projek-projek perumahan kerajaan Persekutuan, projek-projek perumahan kerajaan negeri. Okey, salah satunya projek perumahan kerajaan Persekutuan, kita ada program perumahan rakyat atau rumah PPR. Yang rumah PPR ni lebih kurang macam rumah flat, rumah apartmen, rumah kos rendah lah. Alright, dekat area KL selalunya kamu akan nampak kadang-kadang rumah tu warna putih, lepas tu dia ada warna biru sikit, warna kuning sikit, warna merah sikit. Itu rumah PPR. Okey, dan kerajaan negeri pun dia ada projek rumah dia sendiri. Dan lahirlah projek rumah kerajaan negeri. Contohnya, every negeri tu projek dia berbeza-beza. Kerajaan negeri ni nama dia lain, kerajaan negeri ni nama dia lain, kerajaan negeri ni nama dia lain. Salah satunya adalah Perumahan Awam Kos Rendah atau PAKR. So sekarang ni kerajaan negeri bina rumah, kerajaan Persekutuan pun bina rumah supaya nak membanyakkan lagi rumah untuk golongan berpendapatan rendah. Okey. Dan seterusnya bertahun-tahun lepas tu sampailah tahun lebih kurang tahun 2014. Pada waktu ini muncul pula golongan pertengahan. Yang mana pada waktu ini masalah rumah masih lagi menjadi problem. Masih lagi menjadi problem dekat sini. Okey, jadi apa yang kerajaan buat? Kerajaan tubuhkan satu agensi khas untuk menguruskan strategi perumahan mampu milik, iaitu kerajaan tubuhkan Majlis Perumahan Negara. Jadi Majlis Perumahan Negara inilah akan merangka strategi. Apa program-program perumahan yang boleh kita buat untuk kita memperbanyakkan lagi rumah untuk golongan-golongan pertengahan. Dan kerajaan negeri dan kerajaan Persekutuan buat apa? Of course, memperbanyakkan lagi program-program perumahan, tapi pada waktu ini bukan untuk golongan berpendapatan rendah, tapi untuk golongan-golongan pertengahan. Maksudnya up sikit. Golongan M40, middle 40 kita panggil. Kalau ni below 40. Kalau ni adalah M40, middle 40. Alright, maksudnya golongan-golongan yang dia orang tak kaya tapi dia orang tak miskin.
Kalau ni golongan miskin. Yang ni golongan yang tengah-tengah, sederhana kita panggil. Jadi kerajaan Masa Ketua dengan kerajaan ni buatlah projek-projek rumah mereka. Okey, yang mana antara contoh-contoh projek perumahan yang dibuat, kalau Kerajaan Persekutuan, kalau pada zaman Datuk Seri Najib Abdul Razak dahulu, adanya projek rumah prima, projek perumahan satu Malaysia. Lepas tu kita ada rumah mesra rakyat. Kalau anda kerajaan negeri pula, siapa yang duduk kat negeri Selangor, dia tahu adanya projek rumah Selangorku. Yang mana projek rumah Selangor ni banyak lah. Kalau kamu tengok dekat social media, kat internet ke, dekat Instagram ke, dekat TikTok ke kan. Selalunya kalau iklan-iklan dia ada. Kalau kamu duduk area Selangor, dia akan adalah projek rumah Selangorku. Kalau dekat Johor, dia ada projek rumah mampu milik Johor. Dan every negeri dia ada projek-projek dia masing-masing. Ini contoh sahaja. Dan inilah rumah-rumah untuk golongan-golongan pertengahan. Okey. Jadi itu datangnya kerjasama. Yang mana Kerajaan Persekutuan wujudkan kementerian agensi, kerajaan negeri sediakan tanah, dan pada masa yang sama kedua-duanya pun buat projek perumahan. Kerajaan Persekutuan ada projek perumahan dia sendiri, kerajaan negeri pun ada projek rumah dia sendiri, bekerjasama buat lebih banyak rumah untuk siapa? Untuk kita rakyat Malaysia. Okey, jadi apa yang kita boleh simpulkan? Awal merdeka untuk membina rumah pada peringkat awal, mengatasi kemiskinan untuk golongan B40, golongan miskin. Mampu milik adalah untuk golongan pertengahan, middle class. Golongan atasan kena bina rumah ke? Tak perlulah kalau golongan atasan, sebab dia orang dah kaya. Jadi buat apa nak bina rumah untuk dia orang? Golongan atasan ni, dia orang dah banyak duit, dia orang belilah mana-mana rumah dia orang nak. Tak perlu bantuan daripada kerajaan. Okey? Jadi itu adalah kerjasama yang kedua dari segi projek perumahan. Alright? Jadi dekat sini saya nak bagi tahu siapa nak dapatkan buku shortcut Pandai Sejarah dari G ke A, kamu boleh dapatkan di laman web www.pakarspm.com. Okey, kenapa bestnya buku ini? Buku ini disediakan dengan 130 soalan. Ada kertas 1, ada kertas 2, soalan esei, soalan struktur, soalan objektif dan sebagainya. Dan saya nak bagi tahu buku ini adalah buku digital, bukan buku fizikal. Buku digital maksudnya kamu akan dapat melalui email, yang mana buku ni kamu boleh buka melalui tablet, handphone, melalui iPad, dan kamu boleh belajar kat mana-mana menggunakan buku ini. Alright? Dan apa yang menariknya, buku ini akan disediakan dengan 130 video khas. Maksud setiap soalan 130 soalan tu dia ada video khas. Kalau soalan nombor 1 nak jawab macam mana? Soalan nombor 2 nak jawab macam mana? Soalan nombor 13 nak macam mana? Soalan nombor 114 nak jawab macam mana? Saya dah terangkan. Dan saya dah campur-campurkan mengikut orang kata apakah soalan-soalan yang saya rasa penting dan soalan-soalan yang saya rasa famous yang selalu keluar dalam SPM. Okey, jadi siapa dapatkan? Korang boleh dapatkan dekat www.pakarspm.com ataupun korang boleh tengok description dekat bawah. Saya akan letak juga link di bawah. Dan sekarang ni kamu boleh dapatkan cepat-cepat sebab kita masih lagi ada promo, yang mana promo buku ni adalah sebanyak 50% diskaun. Kamu dapatkan dengan menggunakan promo kod separuh. Kalau kamu tekan, kamu dapatkan kod diskaun separuh ni, kamu akan dapat separuh harga. Okey, untuk makluman korang boleh layari laman web tersebut. Okey, jadi siapa kat sini yang masih lagi belum follow social media saya yang lain seperti TikTok dan juga Instagram, korang boleh follow TikTok dan Instagram saya menggunakan username yang sama, iaitu Histrozi. Dan siapa yang baru masuk, saya ulang sekali lagi, yang baru masuk yang dalam video saya ni, yang belum subscribe lagi saya punya channel YouTube, boleh subscribe channel YouTube saya insyaAllah, dan tekan notification bell supaya every time saya ada video baru korang dapat tahu. Okey, jadi itu sahaja untuk video kali ini. Ini adalah video bahagian yang kedua. Kita akan ada video yang bahagian yang seterusnya. Alright. So kalau korang nak lagi video-video bahagian lain pula, topik-topik lain, korang boleh turunkan di ruangan komen. Jangan lupa like, komen dan share video saya ni dengan kawan-kawan kamu. InsyaAllah kita boleh bantu lebih ramai lagi pelajar Malaysia untuk memahami subjek sejarah. Okay, so itu sahaja daripada saya. Kita jumpa dalam video yang akan datang bersama dengan saya lagi, Sir Hisrozi. Let Hisrozi teach you history. Bye.